أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله وهو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Tiada suka kepada engkau orang Yahudi, begitu pula orang Nasrani, sehingga engkau turut agama mereka. Katakanlah bahawa petunjuk Allah Ta'ala itu ialah sebenar petunjuk. Petunjuk ke petunjuk? Petunjuk, sebenar-benar petunjuk. Demi jika engkau turut kemahuan mereka setelah engkau mendapat pengetahuan, tiadalah engkau mendapat pimpinan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huraiannya bahawasanya Allah memberitahu Rasulnya akan niat orang-orang Yahudi dan niat orang-orang Nasrani yang sebenarnya, iaitu mereka tidak suka melainkan engkau turut agama mereka kedua-duanya, iaitu Yahudi dan Nasrani. Tentulah tidak mungkin seorang menganut dua agama dalam satu masa, apatah lagi kedua-dua agama itu saling bertentangan. Katakanlah kepada mereka bahawa sebenar-benar petunjuk Allah ialah agama Islam, selainnya adalah sesat belaka. Demi jika engkau turut seruan mereka yang didasarkan oleh hawa nafsu mereka itu, padahal engkau telah mendapat tahu dengan perantaraan wahyu, tidaklah engkau mendapat pimpinan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Di Madinah itu ada 4 kaum Yahudi yang hidup bersama dengan umat Islam pada ketika itu. Dan 4 kaum Yahudi ini dia memang sedang menanti-nanti akan Nabi akhir zaman. Bahkan sebenarnya 4 kaum Yahudi ini, puak Yahudi ini, Bani Qainuqa, Bani Nadir, ada 4 kan? 4 kaum ini sebenarnya bukanlah orang asal Madinah. Yang 4 kaum ini adalah orang yang merantau daripada luar, dan mereka mengkaji akan kitab mereka bahawasanya Nabi akhir zaman akan ada dekat sini. Dan sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia orang punya dia orang punya kajian itu memang tepat. Cumanya lambatlah. Selepas Nabi SAW diturunkan wahyu selama 13 tahun di Mekah, baru Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kemudian begitu juga dengan kaum Nasrani di Najran itu pun ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi SAW, walan tarda ankal yahudi walan tarda anka yahudu walan nasara. Walan tarda, tidak akan sekali-kali selama-lamanya. Itu Allah Ta'ala sebut walan itu adalah penafian selama-lamanya. Bermakna orang Yahudi dan Nasrani sampai kiamat tidak akan redha dengan kita. Sampai kiamat tidak akan redha dengan agama Islam. Bahkan Nasrani, Yahudi dan Nasrani sebenarnya mereka pun berperang antara satu dengan yang lain. Bila dia melibatkan Islam, dia boleh bergabung pula. Dia orang menepikan dia orang punya perselisihan, mereka bergabung, mereka memusuhi akan Islam. Dan mereka tidak akan redha selama-lamanya. Itulah Allah Ta'ala mengkhabarkan, mewahyukan kepada Nabi SAW bahawasanya mereka ada niat-niat yang tidak baik. Walan tarda ankal yahudu walan nasara
sehinggalah hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah dia akan redha kepada kita bila kita ikut dia. Sedangkan millatihim, agama mereka, sedangkan agama mereka Yahudi wan Nasara pada asalnya adalah melalui kitab Taurah dan Injil. Dan setelah daripada itu mereka memanipulasi. Macam mana mereka memanipulasi? Mereka mengubah akan kitab Taurah dan Injil mengikut hawa nafsu mereka. Kita ni nak ikut Allah ke nak ikut Nabi? Kita nak ikut Allah dan Nabi ke nak ikut diri? Kita melaksanakan sesuatu agama itu, kita beragama dengan menurut kehendak Allah dan Rasul. Dan kita sebagai hamba adalah menurut akan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul. Tapi millah mereka, agama mereka yang telah mereka dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memanipulasikan mengikut kehendak mereka. Bahkan kitab-kitab mereka banyak versi kan, sampai 10 versi yang lain-lain yang memberi makna yang berbeza, sehingga kan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Yahudi, agama Yahudi menuhankan apa? Nabi Uzair alaihissalam, sedangkan Nabi Uzair adalah seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Dan mereka juga dengan Nasara menuhankan akan Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tunggal. Qul huwallahu ahad. Dan siapa yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hamba-Nya dan utusannya, dan begitulah seterusnya. Dan tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya adalah mereka nak mengikut hawa nafsu mereka sahaja. Jadi hikmah untuk kehidupan kita melaksana, kita menjalani akan kehidupan beragama, kita kena letakkan apa kehendak Allah dan Rasul di hadapan, kehendak kita di belakangkan. Bila kita melakukan sesuatu, adakah ini diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu asasnya. Itulah sifat bagi seorang hamba. Sekiranya sifat itu tak ada, kita sama dengan Yahudi wan Nasara wa na'udzubillah. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wa huwal huda. Katakanlah kepada mereka bahawa sebenar-benar petunjuk Allah, hudallah itu adalah agama Islam, agama kita. Itulah petunjuk yang sebenarnya. Qul inna hudallahi, hudallah itu adalah Islam, huwal huda, ia adalah petunjuk. Agama Islam itu adalah petunjuk bagi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wala in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi. Dan sekiranya kita mengikut akan ahwa'ahum, kan situ ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Bermakna dekat sini menunjukkan ahwa'ahum menunjukkan kepada apa? Millatahum. Millatahum adalah, apakah asas millatahum Yahudi wan Nasara? Adalah ahwa'ahum, hawa nafsu, keinginan mereka. Sedangkan ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah apa? Setelah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kamu. Ini peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kenapa nak ikut mereka sedangkan kita telah dapat apa itu? Telah datang kepada engkau minal ilmi, daripada ilmu. Ilmu ini apa? Ilmu ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan oleh Nabi SAW buat kita. Jadi ini adalah ilmu yang hak, ilmu yang benar. Sekiranya kita wa na'udzubillah terpengaruh kelojikan mereka itu, kita kembali kepada wahyu Allah. Apa yang telah datang kepada kamu, alladzi ja'aka minal ilmi, apa yang telah datang kepada kamu daripada ilmu pengetahuan. Sekiranya engkau bertentangan daripada ilmu itu,
ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Tiada bagi kalian, tiada bagi engkau minallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, min waliyyin wala nasir, akan pimpinan dan bimbingan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita berpegang teguh dengan min ilmi tadi, ilmu wahyu Al-Quranul Karim, dan para ulama yang berpegang kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki oleh Nabi SAW, maka kita berpegang teguh dengan tali Allah. Sekiranya kita berpaling, bukan sahaja orang, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi jaminan, pertolongan dan bimbingan daripada menyelamatkan kita di akhirat sana. Apatah lagi di akhirat sana kita tak tahu nasib kita bagaimana. Yang menentukan nasib kita di sana, tuan-tuan, adalah di dunia ini. Kita hidup kita semakin lama semakin singkat. Walaupun umur kita makin lama makin naik, hakikatnya kehidupan kita makin lama makin singkat, makin lama makin singkat. Selagi mana kesingkatan itu berlaku, selagi itulah sedikit sangat untuk kita membuat persediaan, yang mana persediaan yang di sana, tuan-tuan, bukan 60-70 tahun, selama-lamanya, yang akan menentukan kehidupan kita sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka itu kitab, yang mereka baca ianya dengan sebenar-benar membacanya, nescaya mereka percaya dengan dia, dan barang siapa yang ingkar dengan kitab ini adalah ia orang yang merugi. Urayanya, orang-orang yang Allah turunkan kitab Al-Quran ke atasnya, iaitu kita umat Islam, hendaklah membacanya dengan erti kata membaca yang sebenar-benarnya. Maksudnya membaca dengan sebenarnya di sini ialah mengikut sebagaimana asal ia diturunkan, iaitu satunya tidak menambah atau mengurangi huruf-hurufnya, kerana yang demikian boleh mencacatkannya Al-Quran. Ini dekat sini Allah Subhanahu wa taala sambung pada ayat yang seterusnya, menceritakan akan hudallah, agama Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, iaitu wahyu yang diturunkan, iaitu Al-Quranul Karim. Alladzina atainahumul kitabah, orang-orang yang kami kurniakan kepada mereka Al-Kitabah. Al-Kitabah ini adalah Al-Quranul Karim. Kalau secara umumnya 4 kitab samawi Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quranul Karim. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Dan yatlunahu, mereka membacanya. Membaca apa? Isi kandungan kitab Allah. Kitab Allah ni apa? Peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran, kalamullah, yang menterjemahkan akan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, kepada kita. Jadi kita membaca dengan sebenar-benarnya, haqqa tilawatihi, dengan cara yang dikehendaki membacanya, iaitu kita menjaga akan Al-Quranul Karim yang disebut yang pertamanya tidak menambah atau mengurangi huruf-hurufnya, kerana yang demikian boleh mencacatkan. Jadi Al-Quranul Karim yang ada pada kita ini, tuan-tuan muslimin muslimat, adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan mukjizat yang kita boleh lihat sampailah hari kiamat. Kita rasakanlah bahawasanya setiap kalimah yang dikeluarkan daripada lafaz Al-Quranul Karim itu yang sama dikeluarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang dicampakkan ke dalam qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin akan Al-Quranul Karim berbanding kitab-kitab yang lain tiada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka berlakulah yang pertamanya, sekiranya kita menambah ataupun mengurang satu huruf daripada Al-Quran, maka itu bukan daripada Al-Quran, maka itu bukan daripada wahyu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara terhadap kitab Injil dan Taurah. Ulaika yu'minuna bih, mereka lah yang betul-betul mentadabburi akan Al-Quran, menghayati akan Al-Quran. Dan tuan-tuan, mudah-mudahan salah satu usaha kita setiap minggu, setiap subuh Ahad ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita membaca ayat Al-Quran kalamullah ini dengan sebenar-benar bacaan. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada mereka ini, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman dengannya. Bihi itu kembali kepada Alkitab Al-Quranul Karim. Kita diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Besar tak tuan-tuan title orang yang beriman? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah kunci daripada kunci syurga. Tanpa kunci ini, tanpa kunci iman, kita tak boleh masuk ke dalam syurga. Bila tidak dapat masuk ke dalam syurga, tuan-tuan, dapat tak kita jumpa Nabi SAW? Tak dapat. Dapat tak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ni'matul ru'yatul, nikmat yang paling kemuncak sekali adalah nikmat ru'yatullah. Bagaimana mungkin ahli neraka nak melihat Allah, nak melihat Nabi SAW? Tidak mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa may yakfur, dan barang siapa yang ingkar akan apa? Bihi ini Alkitab, termasuklah Taurah, Injil, Zabur. Sekiranya kita mengkufurinya, kita pun kafir. Sebab apa? Inti asal usul Taurah, Zabur, Injil itu daripada mana, tuan-tuan? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan kitab, kan? Rukun iman kita yang enam itu termasuklah beriman dengan kitab. Adakah kita Al-Quran saja? Tidak. Semua kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, itu semuanya mushaf para anbiya, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala isi kandungan maknanya semuanya ada dalam Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala simpan, zahirkan pada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang ingkar akannya, faulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Yang kedua, tidak membawa pengertian yang salah pada memaknakannya, yakni ada tempat ambilan dan sandarannya, kerana tidak dibenarkan memaknakan Quran mengikut fikiran sendiri. Walaupun kuliah kita, tuan-tuan, kuliah tafsirul Quran, bukan bermakna kita sedang mentafsir Quran, tidak. Kita hanya membaca akan tafsiran Al-Quran yang telah ditafsirkan oleh para ulama tafsir, yang memanai akan makna-makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya yang basic yang akan dirujuk di dalam tafsir Al-Quran Al-Karim antaranya adalah tafsir Jalalain, untuk kita mengetahui akan makna yang basic, makna lahiriah. Kemudian tafsir Nasafi dan tafsir Ibnu Katsir itu basic. Itu yang basic. Dan yang menafsirkan kitab ini, kitab tafsir Al-Quran Al-Karim, karya tafsir Al-Quran di radio ni, biodatannya dekat belakang ni, tuan-tuan. Dan mudah-mudahan dia menjadi satu amal jariah kepada almarhum Ustaz Haji Ahmad Sun Haji bin Muhammad. Amin ya rabbal alamin, dan dapat manfaat daripada kita juga. Dan Al-Quranul Karim ini, Allah Subhanahu wa taala pada asalnya Al-Quran pada zaman Nabi SAW bukanlah macam ni, bukanlah ditulis
dikumpulkan satu ini. Al-Quranul Karim dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melalui yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan sebab pada ketika itu ada berlaku banyak peperangan-peperangan, ramai para hufaz yang syahid, takut penghafal Al-Quran yang menjaga Al-Quran ni hilang. Maka dikumpulkan akan Al-Quran dan disempurnakan pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan sampailah kepada kita sekarang. Yang ketiga, tidak menukar atau memindanya, kerana yang demikian akan merosakkan Al-Quran. Dan susunan ini adalah susunan yang sahih, walaupun ada ayat yang berlaku selama 23 tahun itu, ada ayat yang turun dulu, ada ayat yang turun dulu. Tapi yang sempurnanya, apa yang Nabi SAW baca di hadapan Malaikat Jibril AS selama 2 kali pada bulan Ramadan, mengikut susunan yang kita baca sekarang ini. Susunan yang mana kan kita pada bulan Ramadan kita buat tilawah Al-Quran. Begitulah gambarannya Nabi SAW membaca di hadapan Malaikat Jibril AS dengan susunan yang disusun seperti mana sekarang ini. Maka bila kita baca Al-Quran Al-Karim, kita merasakanlah itulah mukjizat-mukjizat, gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu wa taala susun pada zaman Nabi SAW sampai sekarang. Kita merasakan akan nikmat ni adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang mana nikmat ini yang tiada pada umat-umat yang terdahulu, dan nikmat ini yang akan dapat menyelamatkan, memandu kehidupan kita, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW dalam kehidupan kita. Yang keempat, hendaklah membacanya dengan tartil perlahan-lahan sambil merenungkan maknanya. Yang disebutkan sebagai tadabbur kan. Tadabbur Al-Quran dia berbeza tadabbur dengan tafsir. Tafsir ini berbeza dengan tadabbur sebab tafsir ini dia akan ada kaedah-kaedah yang digariskan oleh para ulama untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi tafsir ini diikutkan dah selesai sebab ramai para ulama yang telah, para mufassirin yang telah menafsirkan, dan kita follow sahaja akan apa yang ditafsirkan. Jangan kita ubah-ubah. Nanti jadi al-hab lah, nanti jadi ayah pin lah, jadi apa ayah raja sesat kan. Dia menafsirkan Al-Quran ikut kepala otak dia. Itu yang jadi Yahudi Nasara kod 2.0 kan. Yahudi Nasara memang sesat dah. Dia lagi sesat daripada Yahudi dan Nasara. Jadi kita lihat akan, dan tadabbur itu pun, tadabbur ini kita memaknai akan makna-makna, kita menghayati akan makna-makna yang telah dimaknakan oleh para ulama dengan kaedah yang betul, dan bertajwid, membaikkan bacaannya. Jadi bacaan istimewanya, bacaan ini ada bacaan-bacaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan keindahan bacaan Al-Quranul Karim. Sebab Nabi SAW diturunkan wahyu pada ketika itu, pada zaman kaum Quraisy pada ketika itu adalah para penyair kan? Mereka ada alunan-alunan yang mengajibkan. Maka keajiban mereka itu tidak dapat mengatasi keajaiban mukjizat Al-Quranul Karim. Yang kelima, mengambil pelajaran daripadanya. Yang keenam, segera mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, dan lain-lain lagi. Dan para sahabat radhiyallahu anhu, mereka yang boleh kita contohi, mereka mempelajari akan ayat-ayat Al-Quran sebelum mereka berpindah. Mereka tidak akan berpindah selagi mana mereka tidak mengamalkan ayat yang ada yang mereka telah pelajari. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, kita hayati 1-2 ayat je kan setiap minggu. Dan mudah-mudahan 1, 2, 3 ayat ini yang Allah Ta'ala izinkan kita untuk menghayati ini, mudah-mudahan dalam tempoh seminggu itu kita dapat beramal dengannya, dan kita tergolong di kalangan orang ahli Al-Quran Karim, yang mana pada
pada hari kiamat kita di sana. Dan inilah yang salah satu yang dapat menjetik motivasi saya untuk kita sama-sama mentadabbur Al-Quran, mencintai Al-Quran. Darajat kita di syurga nanti berdasarkan apa yang kita baca Al-Quran Al-Karim di dunia. Allah Ta'ala perintahkan ahli syurga yang orang yang ahli Al-Quran Al-Karim, bacalah Al-Quran seperti mana kamu baca di dunia. Dan setiap ayat yang kita baca akan menaikkan darajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kedudukan kita di syurga. Kalau satu ayat naik satu ayat. Cuba bayangkan kalau kita di dunia kita dapat habiskan 30 juzuk ini, kita berada di mana tuan-tuan? Di puncak. Bila di puncak kita dekat, makin puncak kita duduk, makin dekatlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin dekatlah kita dengan para orang-orang soleh, terutamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pastilah yang makam yang tertinggi itu adalah mereka yang dilayani dengan sebaik-baik. Yang mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka, amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang membaca sedemikian inilah orang-orang yang beriman. Banyak orang Islam membaca Al-Quran, tetapi sedikit yang berusaha untuk mengetahui ataupun memperhatikan isinya. Orang nak baca Quran, semua orang boleh baca Al-Quran, tapi yang menghayatinya tidak ramai. Jadi kita ambillah diri kita sebahagian daripada orang yang Allah Ta'ala kehendaki, iaitu apa? Iaitu orang-orang yang meneliti, yatlunahu haqqa tilawatihi, orang yang benar-benar membaca Al-Quran. Barulah Allah Ta'ala akan iktiraf, ulaika yu'minuna bihi, mereka lah orang-orang yang beriman dengannya. Itulah sebabnya didapati banyak orang-orang Islam yang tidak dengan demikian banyaklah orang Islam yang tidak dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berguna yang tersimpan di dalam Al-Quran itu. Satu, membacanya. Satu, mengulanginya. Dan mengulang Al-Quran ini adalah salah satu setiap ulangan itu pasti ada sir rahsia yang Allah Ta'ala campakkan kepada hati kita, berbeza-beza mengikut hamba-Nya. Maka diulang-ulang itu pun ada manfaat. Maka tidak akan bosan kalau kita mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu kalamullah, pastilah kalamullah itu kalam zat yang maha sempurna, yang maha indah, yang memiliki segala sifat jamalat, segala sifat keindahan. Pastilah tidak jemu kita membacanya. Dengan demikian banyaklah orang Islam yang tidak dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berguna yang tersimpan di dalam Al-Quran itu. Itulah sebabnya didapati banyak orang Islam yang tidak berubah budi pekertinya. Sebab Al-Quran Al-Karim ini akan memberi kesan kepada af'al kita, perbuatan kita, cara fikir kita. Begitu. Tidak takut berbuat dosa. Kalau tak ni, bila tak takut berbuat dosa sebab apa? Tidak merasakan. Seperti mana dalam ayat ainama tuwallu fatamma wajhullah, di mana saja kamu berada, ainama tuwallu, di mana saja kamu menghadap, fa ainama tuwallu fatamma wajhullah, di situlah wajhullah. Kita melihat, sentiasa melihat, memandang akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah lepaskan ayat tu kan, so kita bawa dalam kehidupan kita. Di mana saja kita menghadap, kita sentiasa berada dalam tilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak buat dosa, dalam dia menjadi apa? Dia menjadi penjaga bagi kita. Penjaga ni, inilah penjaga yang sebenarnya. Iaitu apa? Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Sekiranya engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tak mampu melihatnya, kita merasakan Allah sentiasa melihat kita. Itu maqamul ihsan. Hilang rasa malu dan segan. Kalau kita rasa kita diperhatikan, kita malu. Dan kita malu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa
taala. Kita segan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita tahu diri kita. Masing-masing kita tak tahu diri orang. Kita sahaja yang mengenali diri kita. Dan siapa yang mengenali diri kita selain daripada kita? Allah. Itu sahajalah. Lenyap kemuliaan budi pekerti dan kesopanan Islam, padahal kerap kali ia membaca Al-Quran. Baca Al-Quran tapi tidak menghayati. Walaupun faham tapi tak menusuk di qalbu, dia memberi kesan tak memberi kesan. Mereka menggunakan Quran itu hanya untuk menjadi alat penghibur. Na'udzubillah. Isinya telah dikesampingkan mengikut fikrah, mengikut hawa nafsu mereka. Sedangkan tujuan kita membaca Al-Quran, kita nak tahu apa kehendak Allah kepada kita. Ya Allah, sebenarnya kita menjalani kehidupan ni seorang-seorang, dan kita akan kembali pun seorang-seorang. Jadi kita perlukan pembimbing. Pembimbing kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa yang kau kehendak, aku akan turuti. Itulah bai'ah kita, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada perasaan tu, rasa-rasa Allah Taala nak biarkan kita ke tuan-tuan? Tak. Allah Taala akan bimbing kita. Melalui apa? Melalui yang dikehendakinya. Mungkin daripada itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan siapa orang-orang di sekeliling kita akan membawa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hak, bukan cara yang batil. Begitu. Mereka menggunakan Quran itu hanya untuk menjadi alat penghibur. Isinya telah dikesampingkan, dan ini adalah sangat dikesalkan. Maka inilah suatu kerugian yang amat besar. Semoga dengan mengikuti ayat ini, hendaknya umat Islam sedar kembali untuk menebus kerugiannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dapat menembus kembali kerugian kita dalam mengabaikan isi kandungan Al-Quran. Banyak ni tuan-tuan, ada 6,000 lebih ayat, 6,600 lebih kurang ayat yang kita nak menghayati sebelum kita balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Taala kabulkan sebelum kita pergi berjumpanya. Allah Taala sempurnakan hajat kita untuk menyempurnakan kalam Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya Bani Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah mudah-mudahan mudahkan urusan kita untuk kita sambung pada pertemuan yang akan datang dalam bab lepas ini. Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan minggu depan raya kan, raya haji, dan ini ada kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang setelah sekian lama menginginkan seorang anak yang bernama Ismail. Allah Taala perintahkan dalam wahyunya, di dalam mimpi, dan menunjukkan mimpi adalah salah satu wahyu. Mimpi adalah salah satu medium Nabi-Nabi, para anbiya mendapat wahyu, termasuklah Nabi SAW diperintahkan untuk mengorbankan Nabi Ismail alaihi salam, dan natijahnya sampailah kita dapat beribadah korban. Itu salah satu kisah daripada pengorbanan Nabi Ismail AS, menunjukkan bahawasanya nikmat yang Allah Ta'ala beri itu, Allah Ta'ala minta sedikit untuk kita korbankan ke jalannya. Lepas ni jangan kata saya mimpi saya nak bunuh ni bunuh, itu temberang lah kan, itu cari alasan nak bunuh orang. Okay. Wallahu alam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu saya mohon dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.